Hari ni kita nak pergi buat facial dekat Estika Medi Spa, Putrajaya Air 8. Kita dah sampai dah ni. Makeup nak ke mana tu? Nampak tak dekat situ ada kedai Ustaz Don, Smoke Kingdom tu. Spa kita dekat atas tu je. Okay, nampak tak? Ni kedai tadi tu, Estika Medi Spa Air 8 Putrajaya dekat atas ni je. Jom kita pergi. So, kita dah sampai dah dekat Estika Medi Spa Air 8 Putrajaya. Jom kita masuk. Showroom masuk je, nampak diorang punya beautician tengah dekat depan tu. Diorang tengah explain pasal facial treatment apa yang ada dekat sini. Kalau korang tak tahu or confused nak buat treatment apa, korang boleh tanya diorang. Diorang sangat friendly. Kalau korang nak tahu, Estika Medi Spa ni ada produk sendiri, nama dia Dermastika. Dekat Estika Medi Spa Putrajaya ni sangat-sangat cantik tau. Korang tengok dekat sini pun ada kuku, korang boleh layan diri, ada gula-gula, ada 3-in-1. Dekat sini cantik sangat, ada cermin estetik ni, korang boleh OOTD sebelum korang facial. Ruang menunggu dia pula tengok tu cantik betul. Siapa yang suka pink, korang datanglah Estika Medi Spa. Sangat selesa, ruang menunggu dia pun luas and besar. Cantik pula tu, semua warna pink. Sangat-sangat tenang kalau korang nak lepak-lepak dekat sini pun boleh. Dia bukan ada ruang menunggu dekat indoor je, outdoor pun ada. Tepi tasik pula tu, tengok tu. Tepi tasik dekat dengan Masjid Besi Putrajaya je korang. View dia sangat-sangat cantik. Datang Estika Medi Spa ni, korang datanglah dengan kawan-kawan, boleh lepak dekat luar tu. View pun cantik, selesa, and environment dia sangat-sangat bersih. Kalau korang buat facial treatment dekat sini, diorang ada Atomy juga tau, so korang boleh bayar ansuran. Korang nak tahu tak showroom buat treatment apa dekat sini? Korang tunggu next video part 2 tau. Korang stay tune. Jangan lupa follow showroom Estika. See you next video or part 2. Bye bye.